Assalamualaikum dan salam sejahtera terhadap tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini kita bertemu lagi antara perlawanan Liga Super antara pasukan JDT dan juga pasukan Kuala Lumpur City, yang mana apabila JDT menang terhadap pasukan Terengganu dan secara 4 gol berbalas 1, dan KL City terpaksa akur dengan kekalahan Selangor 3-0 di laman sendiri. Namun itu tidak mematahkan sedikit semangat mereka untuk terus berjuang ketika bertemu dengan pasukan gergasi Liga Malaysia, gergasi Asia, iaitu JDT, untuk menebuskan kekalahan mereka 3-0 pada perlawanan yang ada. Ini dah formation yang disusun oleh Wajan Hodak 4-2-3-1. Pastinya mahukan sesuatu yang luar biasa pada mana ini berlaku. Dan ini dia formation untuk yang disusun oleh Tan Solari 4-2-4 dilakukan oleh pemain-pemain JDT. Seperti biasa, JDT bermula dengan kemenangan pada awal liga. Namun satu rebatan Syafiq Rahim melakukan satu percubaan awal ada sekitar minit yang ke-7, dan misalnya lepaskan JDT. Arif Aiman cuba lakukan gerakan lincah daripada Syafiq Rahim, masuk kawasan kotak penalti. Mudah sekali, boleh cari nafas lagi lepaskan KLCT. Namun kita lihat first story, bagaimana tendangan first story kepada Syafiq Rahim. Gol pertama daripada Syafiq Rahim, legenda pasukan JDT, bercipta satu gol mengejutkan pasukan KLCT. Begitu keras sekali tendangan dia, tidak boleh dinafikan. Depan pintu gol saja, agaklah long dive, sedikit longgar pertahanan pasukan KLCT dan tidak menjaga, dan Syafiq Rahim hanya menunjukkan perhatian kepada Forestieri untuk mengejar bola, namun lupa dan leka untuk mengawal Syafiq Rahim yang sudah memberikan syarat kepada Forestieri untuk menunggu dan merembat ke arah gawang yang sudah terbuka luas, sudah terhidu luas oleh Syafiq Rahim untuk mendapatkan gol pertama, mendahului pasukan KLCT yang agak cercok-corok untuk mengejar pasukan JDT dengan ketinggalan satu gol. Inilah memberikan pukulan keras kepada Wajan Hodak untuk mengarahkan anak-anak buahnya lebih kepada berhati-hati dengan tipu hela ataupun strategi yang akan digunakan oleh pasukan JDT. Dia satu simulasi yang akan juga gerak perlahan, pastikan gerak perlahan. Syafiq Rahim sudah pun meminta, sudah pun menghidup peluang kosong untuk mendapatkan gol pertama daripada Syafiq Rahim, itu meminta bola daripada Forestieri yang bijak cari ruang. Itu dia satu tendangan yang cukup keras sekali menewaskan Kevin Raybek, menewaskan KLCT, dan juga mendapat award the best goalkeeper di Arena Sport musim lalu. Namun rebatan kali ini ada peluang yang terbuka luas untuk Arif Aiman. Tindakan susulan percubaan pertama dari Fadu Forestieri, itu dia sepakan pencuru Arif Aiman. Bagaimana tandukan di sini, gol itu dah gol kedua, tandukan yang saya kira Sheikh Lauri mendapatkan gol kedua, membantu pasukan JDT mendapatkan jaringan jaga manis sekali pada minit ke-32. Tandukan yang cukup tajam, tepat, persis dan crossing daripada Arif Aiman menggunakan kaki kiri dan menempati Shelori. Tandukan Shelori tentu tajam sekali menewaskan Kevin Ray Mendoza. Pasukan JDT
Arif Aiman lincah sekali lagi bereksadasi bagi situ daripada Safir Rahim. Bagaimana Safir Rahim? Hebat Safir Rahim. Benar-benar merupakan satu buah terpukul luas untuk JDT Muhammad. Gol ketiga 1 minit lagi ada bawah keamanan. Donat Zamudin diberikan 1 minit lagi untuk kedua pasukan ini atau untuk selesai Syalari dan Safir Rahim. Bagaimana lucah Safir Rahim, hebat Safir Rahim. Tempatan Safir Rahim dihalang oleh Kevin Mendoza. Baik sekali dari campurlah ke belakang semua. Disampai sekali lagi Safir Rahim. Arif Aiman mujur agak sedikit kuat antaran daripada Safir Rahim kepada Arif Aiman. Dan itu dia dalam separuh masa pertama di uang ada Faiz Terry. Sekali lagi balik pada Syalari. Syalari di situ dia cuba dikejar dan itu dah satu crossing. Tandukan di sini, gol. Itu dah gol ketiga daripada pasukan JDT. Cepat saja dalam separuh masa kedua JDT memintas pasukan KRCT dengan gol ketiga. Masih cross daripada Susan Lori, tandukan daripada Jackson da Silva mencetuskan keriuhan sedikit di stadium Bandara Ceras. Stadium Bandara Ceras dan akhirnya memberikan keriuhan kepada penyokong-penyokong pasukan JDT yang turut hadir dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur bagi menyaksikan menyokong skuad Harimau Selatan dalam kawanan yang ke-9. Jadi itu dia satu cross daripada Syalari antara bagai Jackson da Silva tandukan cukup kemas sekali berjaya menewaskan Kevin Mendoza. Gol ketiga tandukan yang begitu berbahaya sekali depan mata saja. Memang benar-benar di depan mata saja. JDT memenang pasukan KRCT dengan 3 gol berbalas kosong dalam minit awal-awal minit dalam separuh masa kedua. Sahaja mencari secara pada ini. Kali backside da Silva, peluang untuk backside da Silva, rempatan backside. Sedikit saja lagi, hampir dapatkan gol keempat. Nampak sekali lagi backside cuma pecah-pecah, rempatan sekali lagi. Sahabat betul-betul bertanya arus dilakukan oleh Watson yang satu striker yang agak amat prolific. Piala Presiden Asyik Lori Safir Rahim satu patulan cukup baik dari pihak Sanda Silva. Sekali lagi cuba cari kepada Arif Aiman. Gol keempat. Itu dia daripada back Sanda Silva. Satu rebatan yang saya rasa ataupun Arif Aiman, rebatan yang cukup beres sebenarnya menewaskan Kevin Mendoza dengan gol keempat. Jadi kuasa cukup selesa untuk pasukan JDT menentuki mengekalkan kemenangan buat kali yang keempat. Tetapi kita lihat satu touch yang begitu baik sekali, satu touch yang cukup baik daripada dihasilkan, dan juga tendangan inilah yang cukup baik, dan juga finishing yang cukup baik daripada Arif Aiman yang ada memberikan sedikit ruang kosong yang betul-betul tepat sekali ke arah gawang, dan Tualaku tidak membuang masa, terus melakukan percubaan yang bagi saya maknah merit walaupun tidaklah begitu deras, tapi cukup mematikan rebatan daripada Arif Aiman. Sebenarnya sekecil bola ini penuh yang berbakat, pemain yang juga mempunyai bakat dan jiwa yang besar dalam dunia bola sepak. Itulah Arif Aiman, tangan yang bagi saya cukuplah kecil, cukuplah mematikan, dan itu dah menewaskan Kevin Mendoza dengan gol keempat. Terlihat bola gerak-gerak itu cantik, satu dua yang cukup menarik sekali.
dari ketiga ataupun empat pemain ini. Kita lihat satu tendangan yang begitu bersahaja. Namun berjaya ditampas semula. Dan satu lagi percubaan daripada Syafiq Rahim. Lemah percubaan ini. Namun apa saya puji adalah beliau melakukan rebatan, tetapi walaupun saya rasa tidak berniat cuba memancing pemain Kuala Lumpur City untuk keluar daripada kawasan mereka. Namun kita lihat ada Zafar sekali lagi. Foresteri ada ruang masuk dalam kawasan pertahanan dari Foresteri. Bagaimana Syafiq Rahim? Gol! Itulah gol ke-6 daripada Syafiq Rahim. Saya rasa sudah pun hat-trick. Beliau menjadi satu penyerang dan juga man of the match pada malam ini. Gol ke-6 dari Syafiq Rahim. Saya rasa kini lakukan satu set piece dari Syafiq Rahim dan satu percubaan yang deras sekali, berjaya melewaskan Kevin Ray Mendoza dengan gol ke-6. Gol ke-5 dari Syafiq Rahim. Kita lihat ada ruang yang cantik daripada Foresteri, melakukan satu assist kepada Syafiq Rahim. Rebatan yang cukup deras menewaskan Kevin Ray Mendoza. Itu dia agak sedikit terbuka luas pertahanan pasukan KLCT yang mungkin berjaya dipancing oleh pasukan JDT. Dan lihat yang Syafiq Rahim, tendangan yang cukup baik sekali. Jaya masuk dalam kawasan kotak penalti, berjaya mencuri dan mencuri pertahanan pasukan KLCT. Dan kita lihat satu touch yang baik dari Syafiq Rahim. Itu dah rebatan yang begitu baik sekali. Keadaan Syafiq Rahim. Kita lihat gerak ulang tayang sekali lagi. Arif Alban dia bawa keluar, digantikan oleh suatu secara dibuktikan oleh pasukan JDT dalam sini. Rebatan digunakan untuk menutup ruang sebaik mungkin. Dia berikan di Syafiq Kota Abad dan cuma ruang di situ dia. Hati-hati untuk pasukan JDT bagaimana? Itu dia gol ke-6 daripada Syafiq Kota Abad. Satu tindakan dan juga tindakan susulan daripada Syafiq Kota Abad yang memberikan, yang mempunyai peluang terbuka luas dan juga peluang yang benar-benar kosong. Dan itulah kesempatan yang digunakan oleh Syafiq Kota Abad, kepantasan dan juga ketajaman mata dia untuk mencatat gol yang ke-6. Kedudukan yang semakin selesa untuk pasukan JDT. Nampaknya semakin goyah pertahanan pasukan KLCT semakin tertekan dengan kehadiran demi gol demi gol dalam separuh masa kedua. More dan more lagi gol yang bahkan berlaku sekiranya pertahanan pasukan KLCT masih lagi leka dan juga tidak mampu menampung kemarahan garangnya penyerang-penyerang pasukan JDT. Rencana pasukan JDT harus berhati-hati. Pasukan KLCT, Safawi Rashid sebelah kiri, Safawi membawa ke tengah, satu cross, gol demi gol. Itulah gol yang saya rasa inilah gol pemudah untuk pasukan JDT. Satu hantaran daripada Foresteri kepada backstand Daslim. Tandukan tajam sekali. Tandukan yang begitu kuat sekali dan juga tajam.
sekali berjaya menewaskan Kevin Ray Mendoza yang kali ini terpaksa tewas buat kali yang ketujuh. Walaupun sebenarnya pasukan KL City sudah pun sedaya upaya seperti seolah-olah tidak lagi bermaya menampung serangan-serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh pasukan JDT. Seperti beliau terpesona dan juga terkeliru dan juga terpukau dengan hantaran-hantaran yang berkualiti pasukan JDT dan juga corak permainan hantaran pendek yang dilakukan oleh pasukan JDT. Seperti biasa JDT memang selalu melakukan hantaran-hantaran pendek untuk mengelirukan pertahanan pihak lawan. Dan kali ini antara daripada Forestieri mungkin juga percaya memancing ketiga pemain pasukan pertahanan pasukan KL City cross ke tengah begitu menjadi dan menarik kepada Blackson dan Silva, pemain yang juga prolific di pasukan JDT di era tahun 2022 dan 2021. Namun beliau begitu cemerlang dan juga gemilang pada tahun 2022 mengatasi jaringan daripada Eric Kayan yang juga merupakan pemain pasukan Selangor yang juga betul pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik dan juga penjaring yang terbanyak pada Liga Super pada tahun 2021. Namun dicampas oleh Blackson dan Silva. Apakah Blackson akan mencatat sekarang JDT 90 minit sudah pun berlalu? Apakah JDT mencatatkan kemenangan yang seterusnya, kemenangan yang ke-8 ataupun ke-5 tak silap saya, untuk menjadi meneruskan takhta Liga yang pertama sebagai meneruskan mengekalkan di tangga yang pertama di dalam saingan Liga Super, mengatasi pasukan Terengganu yang kini berada di tangga yang kedua. Itu je kekalahan yang berturut-turut yang dialami oleh pasukan Kuala Lumpur City terpaksa aku dengan pasukan JDT dengan 7 gol berbalas kosong. Itu je man of the match, iaitu saya sudah katakan, iaitu the legend of